kacau saja di perkatuan. Iyalah. Kalau jadi buah kacau ke seti kelima kali dari nangka patang di sini nak baca biak pinang nak kacau kurang siang nak lapik pada ada tibo dia sini nangko. Iyalah. Bagi hari nang sini nangko dia dalam panjang lebar duwi lebar nang godong lebar kampuh lebar arah dan dah tibo di tengah raman. Iya kata. Dan jangan terang ke lebar tinggi benda terantang lebar tapuk lapik tekambang lebar keduduk itu adalah nama sampah dan tagan nama sedaran. Iyalah. Bagi raja nang sedang dah pun sendiko menimbang panjang adat mengaji yang ada ketuturan beliau jadi 2 7 3 dah nama selesai. Iyalah. Pun batanya lain. Kok dibilang minum adalah saja. Dibilang makan adalah sempurna. Iyalah. Bako ada nan teragak takana. Teragna di hati tegan di matu. Ada ko rancak bana di ketangan ai ko sa mana dan tak mana. Sampai mak. Sampai. Hai mama. Baik. Dino sembah menyembah itu bilakan dia kepada Allah salawat salam dipunten kepada Nabi. Hai baru dia alamatnya dan jual tinggi dan bagadang. Ndak dia tok dibilang gala ke patuk pambilang gala salam lalu kena rapik bah perlu dia kembali ke kiamat. Rancak. Apalah dia dari rundiang dia mak ke kiambo magak dia di sari naku ari bayak ke kena elok. Yun. Ai dari bayak di kutiko dan elok kumah jalan apa salah batampuh korong na leba la batampuh nanti bos lawan tampuh. Ganjang talangkai dah tinggi dan dua tarantang lawan tapi lalu ke ruang tengah. Lapik takambang lah maka duduk ikut duduk alah samparan selo tagak lah saya dalam tapak rokok sawatang alah besok sini sakapu alah kuda kok dibilang minum dia makan alah selamat sabarono pun batu je lagi kini di pihak mamak nampai serta buah pulang sabondong aku adu antara gak takana asu alah kadua balut alah ku patik kami ke tengah kan seperti itu mak Di mana? ayo mama tino sepanjang perunjang mamak nantara tagara panambo enggak kan nantara jubat tu nantara ni kada inyo sawajah sama datang alah budi man kiro-kiro tapi sungguh nama itu lama sini lega acara no lama bakatu balega bunyi dipayu kan katu nanti bo di palingongkan bunyi nga datang menjapri nambu nang kabawarinya nanti mama seperti ko ba kalau itu mak Mulanya mana ada tak ke kemarin baliknya berkisah kena ringan jauh kisah kena rampiang bawa kata je bayo sebab menanti mau beli. aku payu pakai mak nanti sabah mak Kiro seti. Kawan timur, ibu timur itu kasih. Sampai boleh. Ada. Oh mak, Lai seti. dari selantar cakup mak menanti ambo bayo. Inilah dapat dua dua. Beliau taranta kerapan ambo mantah kerapan mama. Alah rancak kedenta. Rancak. Apalah nang kantanya di ambo kerapan mama. Setantali kandak mama nang tengah jaku. Malam jam babi hari, malam jam babi hari, siang babi dan babi minyak. Namun mak alah pati ke tengah lah mak. Sampai seti. Dibilang sampai mak. Jadi saya kombo di Sabah je penitan seti mau berkata je bayu ke bakir dengan selingkah duduk. Mencari ayah nan jenis saya nak lendai. Dah dapat dua ayah nan jenis saya lendai dari beliau kau hati seti mantang kau kiambo. Iya lah. Orang kantanya sepanjang tu minta nombor nang ke tengah. Siang jam hari, malamnya babi minyak. Dah rancak di ke tengah tu mana buat penitan seti. Sawana anu mak. Mas seti. Lai mak. Aku memang kata seti aku nak sore baudang saja di Batapur penitan seti. Dulu kata meskin aku dengan tu capek-capek di bona kau seti. Sabi mak. Ada capeknya makanya perinang kata takut jadi 2 7 3 8 nama selesai. Iya lah. Lauknya habis pancuna putus dalam berhenti kata bersudah. Iya lah. Itu mau perlu nama banyak jadi perlu nama padi di kami nak sebodong lalu tanpa suruh dan datang dari kamang ini tu. Iya lah. Bajalan bawa bati. Badai enggak mau buat tangan. Iya lah. Cara no ke tengah, Siriah naik cara no ke tengah. Siriah sadai minta dicabiak, pinang sabuah minta digatuk. Aiko sama mana dan tak kau ke setia. Sampai mak. Sampai. Ini mama. Jadi sebentar aku baru yang gitu kok malayin lah waktu mau berjalan lah bati. Iyalah. Ini tabi dulu nak padi tebuah dulu nak hijau. Oh tentang di sini nak ke tengah. Kok sini minta dicabiak, pindangnya minta digatuk, sadahnya minta dipali. Akan dikurang mawarinya kok mak. Iya mana seti? Ayo mama. Baik. Di payu tu sekecil mak nanti mak. Sakit kira seti. Ayo mak. Lain. Capek ke mama ah. Rancak capek Tentang seti. kandak mak nak kata kau mak kok sini nu lagi kau cabiak mak, pindang nu lagi kau gatuk. Kandak apa bagi minta apa lakuan ikut. Yalah sama-sama minta bukan dia akan tak berlaku lah sama-sama anu dah seti. Bang kita mak. Berhenti lah. Bukan lah.
Ada? Lắm đấy. Dạ đấy đấy. Penting. Lagi mak. Dulu kata bersetina, dan kata capek-capek itu boleh kau pakai sati. Tak capek mak. Apa dah kan kecapek negeri itu memang menyembah di pulang kepada Allah sallallahu alaihi wasallam supaya kepada Nabi kata saja ni perkatuan. Ya sawi mak. Orang jadi buat kata ke sati kini itu. Kau mantak nak sampaikan nawang ke sati ya? Iyalah. Manjuluk nak sampai ke buang. Iyalah. Memanggi menjapit nak tabau. Memanggi nak bayar riangan.
Ai kuasa benar dan tak bagi setia. Sampai mak. Sampai. Mama. Tino sambah menyembah itu pulang ke Allah salawat dan salam dipunten kepada Nabi. Lain apa perlu yang mak juga dia jual tinggi rebang kadang. Apalah nak jadi rundiang dia mamak ke baki ambo. Tantangan mamak nak datang dari Kamang. Tak suruh tersarayo di inyek mamak di situ. Manjapui anak kemenakan inyek datuk Malego. Kok japui no tabao saratu jo pangiriang no. Kan batu itu mak. Di mana seti? Ayo mama. Ai. Tino sepanjang perundiang mak nak ke tengah nak ada ulang panjang kok diulang di sini ke tibonyo dia ambil kata dia mau pakai. Sebab nanti aku lah mak. Tibunya lah dalam adat nak pakai cepat nak besi pada kata je biasa sebab nanti masa seti. Ambo kapai dia pakai mak nanti ke bawah. Kilo. Dia nampak dia. Dia kan kurang nak. Ayo mama. Lai seti. Kau capek je kembali dengan mama. Capek seti. Tentang sebentar cukup mak menanti ambo bayo. Iya dah. Inilah dapat budak sagolik bicak satapia dia beliau terentah ke depan ambo mentah ke depan mak. Ala rencak kereta. Mencak nanti. Apalah nang kantanya dia ambo ke depan mamak kini tu setentang ni kada mamak nak datang dari Kamang nono. Setentang ni kada amak nak kata kada babari pinta apa lakuan ikut ke babari ni mak. Sampai seti. 9 sampai mak. Dari Cakung ambo di Sabahnya penitan ambo sati membawa jo betul bayu ke pakai rangkait selingkar duduk. Iya ora. Mencari ayah dan jani saya nak landai. Ada Iya, kedua orang. ayah dan jani saya nak landai dari bandar ke sati mentang ke pakai ambo. Iya ora. Kalau nak kantanya sepanjang permintaan ambo nak ke tengah mungkin pinta babari kendak balaku dekat sujud serapai dia nak ke pai ku tu mana bawa pita seti. Sini tiba mak. Anda nak li japuk dah bawa juduk larare dah nang kati seti. Mana dia itu mak? Perhentian patah dia dah seti. Sawi lah mak. Dulu kata setengah pada kata capek tiba nak pakai seti. Sawi. Pada kata capeknya bagai pun nak kita cakap cie 2 je 3 lah pada nama selesai. Iya ora. Kalau habis pancung dah putus. Dalam berhenti kata bersudah. Iya ora. Itu mbak perlu nak banyak tapi perlu nak padi di kami nak sebondong lalu tu bersuruk kini datang dari Kamang. Tentang di anak di Marapulai. Iya ora. Pisau ketek lagi apa matu terletak di atas meja. Ketek lagi apa nama gadang lagi apa gadang siapa ke pusako ada jujung kau nak basiang je bari bertarang je berbulan kau setia. Oh sampai mak. Sampai. Nanti tu perundiang kita kok cik je 2 je 3 lah pada mau sampai no. Iya dah. Pembantunya lagi kini nang ketukak tambah no ditantang di galah si Marapulai. Kok kacik diberi namo di ayah kok gadang diberi galah di mamak. Kamu itu mak. Di mana seti? Setantang di galah langsung madu mak. Dia ambil kata pakai nanti mak. Mau siapa menanti yang bos seti? Mak. Hei, Kok di Jawi ni saja dia ada mak. rancak seti. Sultan Sari Alam galah dia mak. Sampai seti. Bilang sampai mak. Jadi cakap boleh sabahnya penitan sati mau kata je beliau ke pakai. Tanggai selingkar duduk. Mencari buah kabarinya. Dah dapat buah kabarinya dari beliau ke sati mentang ke pakai ambo. Iyalah. Ulang nang kantanya sepanjang permintaan ambo nang ke tengah. Ketek lagi bernama gadang lagi bagada. Duduk adat tagak je pusako. Sultan Sari Adam pusako nak jujur ke betul mana buah penitan sati. Sini nanti bono mak. Anda nak neli jakuk dalam tabau di juduk larare sama nang kati sati. Barang benda kita mak. Perhentian. Salam siap. Kada tu dulu. Pagaran. Setelah sembilan tagak sila susuri sila. Tagak.
kan di rumah di buat kau jalan di buat barak je. Di buat di rumah tu nak main pada mana? Di jalan tu dulu. Mana si siapa ya? Tapi, Yo mak, aku di seludang botol rupiah kau simpan pakainya kau setia. ayo sama masih rumah mak.